Yes, Assalamualaikum kawan-kawan Projek Solo. Di tangan Projek Solo, yang ni adalah jaket daripada LS2 yang baru sahaja dilancarkan, iaitu model LS2 X-Terrain, iaitu riding jacket guys. Dia didatangkan dengan dua warna pilihan untuk lelaki, iaitu black grey dan black orange, dan tak ketinggalan untuk wanita pun ada, iaitu hanya satu warna yang ditawarkan, iaitu black grey. Yang ni dia guys. Dan harga yang ditawarkan untuk model kali ini iaitu RM599 guys. Dan kita tengok sedikit apa yang ada pada jaket ni. Dari segi keselesaan dia, tengok aku dah pakai ni kan, memang cukup selesa, dan aku rasa material dia tak terlampau keras, dia lembut sahaja material dia ni. So kita lihat detail-detail dia sikit guys. Jaket pelindung dengan persijilan CE. Dia ada sijil CE guys, dengan reka bentuk versatile yang boleh dipakai sama ada untuk lapisan dalam ataupun untuk lapisan luar. Maknanya luar dalam dia boleh pakai guys. Dan lagi satu, dia ada perlindungan CE kelas A. Maknanya perlindungan berprestasi tinggi yang memenuhi standard keselamatan antarabangsa. Direka khusus untuk memberikan keselesaan maksimum ketika menunggang dalam keadaan cuaca yang panas. Maknanya dari segi pengudaraan dia tu memang sesuai lah untuk cuaca kita ni kan, hujan panas kan. ACF memory foam. Yang ni yang paling penting guys dalam sesebuah riding jacket. Yang ni dia digunakan pada bahagian dada, rusuk dan belakang. Yang ni untuk perlindungan impak tambahan serta kemasan hiasan yang nampak premium. Nampak premium tapi memberikan perlindungan tambahan guys, especially spot-spot yang penting, dada, rusuk dan belakang. Lagi satu, kalau kita tengok bahagian-bahagian lain pun dia ada padding juga kan, macam di bahagian bahu dan di bahagian siku. Macam siku ni, ni keras ni, semua pelindung-pelindung tambahan. Okey, tak apa. Alright. Selain daripada itu, terdapat juga glove yang dilancarkan daripada LS2, iaitu model Chucky Evo Man Glove. Yang ni didatang dengan satu warna sahaja, iaitu warna hitam. Jadi kita sarunglah sikit nak rasa bila kita pakai glove ni macam mana. Tengok selesa guys. Dan yang ni adalah model Chucky Evo. Harga dia guys RM99 sahaja. Dia merupakan sarung tangan urban. Sarung tangan urban guys. Dan spesifikasi dia, kalau kita tengok kesesuaian dia pada musim bunga dan musim panas. Jadi kalau kita pakai dalam cuaca yang panas, memang selesa. Dan lagi satu model yang dilancarkan, iaitu Dart 2 Evo untuk lelaki. Dia datang dengan 5 warna kalau tak silap. Dia ada warna black yellow, black red, blue yellow dan grey yellow. Ada 5 warna yang ditawarkan. Yang aku pakai ni black red. Yang ni harga dia murah sedikit, RM89 sahaja. Nampak, memang aku pakai ni pun aku dah rasa dia punya selesa tu kan. Dia material dia pun soft sahaja. Tapi dari segi pelindung keselamatan, dia ada ciri-ciri pelindung keselamatan seperti yang korang tengok dekat depan ni. Dan lagi satu, setiap glove yang dikeluarkan ni semuanya boleh touch screen, touch dekat handphone korang. Jadi baik, itu sahaja perkongsian. Semoga video ni bermanfaat dan info ni berguna untuk korang. Dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Projek Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.